references ni, kalau dalam resume kita tulis referee, R-E-F-E-R-E-E. Kalau dua orang, referees, orang yang dirujuk. Kamu tulis nama dia, Associate Professor Dr. Jakaria Dasan, Deputy Dean of Student Affairs and Alumni, Faculty of Business, Economics and Accountancy, University Malaysia Sabah. 012 email jakaria@ums.edu.my. Dia lengkap. Because prospective employer will contact your referee. Dia pun telefon. Halo, siapa di sana? Saya di sini. Encik Happy Dr. Jakaria Dasan. Ya, saya. Encik kenal dengan Nazri? Oh, saya kenal. Ya. Kenapa Encik? Begini, dia ada memohon pekerjaan di syarikat kami. Boleh Encik bagi tahu, terangkan kepada saya sejauh mana Encik mengenalinya? Saya masih ingat. Nazri ni ialah pelajar saya komunikasi korporat tahun 2025-2026. Boleh Encik terangkan mengenai Nazri? Dia ni bagus, dia student leaders. Mereka ada membuat satu aktiviti CSR di Bukit Harapan, dan Bukit Harapan itu adalah satu rumah orang-orang yang tidak bernasib baik, dan dia bersama rakan-rakannya 9 yang lain dan juga 2 grup yang lain bersama-sama telah melaksanakan khidmat sosial. It's very good leaders. I strongly advise the organization to employ him. Macam tu. Okay? Referee kena macam tu. Jadi maksudnya, kamu carilah referee yang kenal kamu, jangan yang sebarangan. Katalah ada satu orang lah. Halo. Siapa di sana? Saya di sini. Okey, Encik kenal dengan Kaltum? Lama saya blank. Saya tidak, dalam kelas kita tidak Kaltum kan? Kaltum. Jadi saya tidak ingat. Ataupun ada siapa punya nama saya menggunakan Faizura lah, ada Faizura sini kan? Encik kenal dengan Faizura? Kenapa sebab Faizura tidak aktif dalam kelas, jadi saya tidak ingat. Faizura pun jarang email ke apa, jadi saya tidak ingat. So ini contoh salah, tapi Faizura rajin tu, bagus Faizura ni. Ini contoh. Jadi bila you all cari referee, make sure referee itu yang mengenali kamu. Okay, itu tips.